kawasan yang kita jumpa. Salam. Kain kuning tu, tapi kita tak direct ke situ lah. Tak direct, terus kita explore dulu tengok ada tak disebabkan kita usik benda tu, laluan ni akan ada gangguan ataupun tidak, saya tak pasti. Tapi semalam okey lah kot. Malam macam okey, saya tak ada mimpi pelik-pelik. Sebab saya tak usik buka pun, saya sekadar alihkan nak tengok aje. Bersemut semua? Di urung semut tu. Kalau urung semut, tapi tu confirm betul. Betul besar. Betul besar. Kalau di urung semut ni ada benda isi ataupun manis ataupun bangkai. Aku rasa di bawah hantu dah warna situ. Tak tahu. Tapi nampak gaya macam dah lama tu. Macam sebab kain tu kotor. Dia punya kain tu kotor sangat. Dia macam lama sangat. Refresh task ni macam biasa. Donat-donat. Okey, sebelum kita mulakan eksplorasi kita mulakan terlebih dahulu dengan bacaan ulumul kitab. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan, kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu dan keberkatan rezeki, serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati dan keampunan setelah mati. Amin. Ya Allah, mudahlah kami saat perbuatan nyawa, selamatkanlah kami dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah kau goyahkan hati kami setelah kau berikan petunjuk dan berikanlah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami daripada siksa api neraka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Yang mana lagi belum punch card geng, punch card dulu. Mana belum share. Ada, terima kasih. Tolong geng yang ni. Abaikan dia. Dia terus auto naik. Abaikan dia. Kompromi. Mungkin sebelum ni dia tengok dekat luar lah dia kot. Tak masuk kan. Tengok daripada luar kan. Tak main sebenarnya tu. Husna, terima kasih. Lepas ni saya dah elok 3 hari je. Alhamdulillah. Fatin, terima kasih. Nasib baik. Manis, dia kurang manis stroke tu. Sida, terima kasih. Soela, thank you Soela. Bismillah. Share geng, share. Tiba-tiba. Ini memang awal. Mana? Ya. Ana, terima kasih. Fatin, thank you. Soela, Pabus 2. Cik Uz, terima kasih. Alamak, 2. Okey, Soela, terima kasih. Go Soela. Waalaikumsalam yang bagi salam. Sting tak ada. Apa sting? Sting apa tu? Itu. Sabar, satu. Terima kasih. Ini. Ngau, thank you. Hana, thank you. Share geng, share. Donat boleh gerakkan. So hari ni kita kembali ke Bukit Gasing. So besok kita akan pergi ke Bukit Bunian. Confused. Kita kembali ke Bukit Bunian. Tempat semalam kita tak habis tu. So hari ni, malam ni kita akan pergi ke Melaka. Kita explore kat Melaka solo, insyaAllah. Ifah, terima kasih. Kalau Tom tak ada, solo. Farhan, terima kasih. Kita akan berada dekat Melaka selama beberapa hari lah. So tiada live petang, tiada live 8 sampai pukul 10. Ada live-nya, tapi bukan live studio lah.
Share geng, share. Ana terima kasih. Bising ni bunyi ni. Tak settle lagi ni. Masuk sini. Kat mana Wan? Depan ni, jauh ni. Live di luar. Live luar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Poh beritahu tadi. Maknanya dia ada. Dia ada, saya dengan dia. Sebab dia cakap macam pergi KL Selasa tu. Zati terima kasih. Allahumma Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ina, thank you. Zira, thank you. Mana yang belum paskat dalam room ni, bantu saya untuk paskat. Sebab 2 bulan saya dah wajibkan kepada siapa yang masuk, korang paskat ramai-ramai. Sebab start 2 bulan, calculation dekat TikTok dia tak sama macam hari ni. Dia dah lain. Disebabkan korang tak paskat, dia akan turun, geng. Banyak rules kena ikut dah lepas ni. Berapa yang saya dapat tu, dia akan tolak sehingga 20%. Rugi, geng. Tak boleh. So, korang kena punch card. Zila, terima kasih. Lemon Line, terima kasih. Kena punch card. Yang mana belum follow, korang follow. Waalaikumsalam. Following pun main peranan juga. Geng, korang nampak okey ke? Visual okey ke? Macam lag sikit ke? Ada delay ke tak? Saya nampak delay tau. Apa banyak spider ni? Okey Bapa, okey. Sebab saya nampak delay. Cak! Iya. Dayat, terima kasih. Mrs. Ita, thank you so much. Waalaikumsalam. Hantu. Hantu? Dah mula dah pitanya. Iya. Banyak. Banyak tapi kecil-kecil. Sekarang ni saya tunjuk yang besar je lagi. Yang kecil-kecil biar je. Refresh Fik. Sekejap saya refresh sekejap Korang jangan keluar. Stay dalam live. Kalau macam terlama sangat baru korang keluar, masuk balik. Tunggu sekejap. Jangan fly. Okey tak? Ni baru okey. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Okey, mantap. Betul kau. Sebentar. Tengok dulu. Kucing-kucing di atas. Ada kucing kat atas. Ibu terima kasih. Loli terima kasih. Terima kasih Mama Rina. Satu, dua. Ini besar ni. Ini besar ni. Ni. Kosong ni. Wow. How are you? Ini besar.
Tepi sikit, tepi sikit, tepi sikit. Tepi orang nak lalu, kan terpijak nanti kang. Mana? Tu. Tepi, orang nak lalu. Tepi. Dah. Kulah, orang nak lalu. Ya Allah, dia tak bergerak siap. Oh, okey. Tak bergerak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Geng, share. Share kita berapa sekarang? 1 poin berapa? Saya senyap ni malam ni. Jana, terima kasih. 1.1. Okey. Target 2K sekejap share. Come on. Riz, terima kasih Riz. Jana, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, semalam bunyi lah. Nak muntah-muntah aku sampai... Geng, tahu tak? Disebabkan saya muntah semalam ni. Saya makan hari ni separuh je. Lepas tu, nasi tak ada habis. Tadi saya try... Apa tu? Nampak sama ada orang datang. Tadi saya try makan bubur tadi. Itu pun tak habis. Assalamualaikum Missy. Thank you Missy. Wih, banyaknya spider. Tak, yang kecil-kecil ni suka tengah-tengah lah geng. Tepi. Ni kecil sangat ni. Nah. Tepilah. Tepi. Tepi. Abang tengok daripada jauh ke? Juling mata. Tak, saya takut. Assalamualaikum. Banyak ni hari ni. Banyak sangat. Dekat tepi ni banyak ni. Bersepah geng. Assalamualaikum. Senyap. Senyap kali hari ni. Siapa yang berjalan? Siapa yang berjalan? Ada bunyi step. Sorry. Ada bunyi step. Assalamualaikum. Banyaknya bot terbang tu lah. Tak ada terbang kat sini. Terbang lah kat sini. Terbang kat sini kan best. Salam Fiq. Waalaikumsalam. Semut hitam. Semut hitam boleh pakai kat tu. Dah warna grey tu. Assalamualaikum. Senyap sangat ni hari ni. Sofia, terima kasih. Weh, senyap sangat ini. Hantu? Hantu? Sofia, thank you. Waalaikumsalam Zila. Geng, teruskan. Dah 50% tu. Let's go.
Hantu 100 meter je. Ya betul. 100 meter je hantu Panggil juga. 100 meter je. Ya Allah, kenapalah diorang ni banyak kat tengah ni. Pergi tepi. Semua yang kecil-kecil je masalahnya ni. Yang tengok. Udah tu. Go. Go. Sofia, terima kasih. Thank you, Sofia. Yes, ada bunyi. Ada barang ni, ada barang. Ada bagai. Sayang, terima kasih. Princess Sofia, terima kasih. Sofia, thank you. Pin. Assalamualaikum. Tia, thank you. Woi! Wan! Alah, mak. Kucing mana pula ni? Kat mana? Tengok atas. Riz, terima kasih, Riz. Tengok atas. Betul lah, aku rasa memang tempat dia lah. Ya, Wan. Perhatikan sekeliling jaga kawasan. Setiap kali kita lalu kat sini, dia bunyi. Bahaya gila. Ni bukan kucing kosong bang, ni apa ni? Ni harimau akar. Saya dah jumpa dah anak dia. Jadi masa hari kedua saya jumpa anak dia. Ada anak dia, ada mak dia. Bunyi sama macam semalam. Ain, terima kasih. Setiap kali kita lalu kat sini bunyi tu. Bunyi dia macam kena pijak, ya? Bunyi macam kita terpijak ekor dia. Hakim, bantu bosan anak tu. Saya kata nak kita tukar ni. Ain, Sofia, terima kasih. Let's go, sikit lagi. Tapi peliknya pergerakan dia. Sofia, terima kasih. Saya masa yang raya kedua saya buat explore kat sini seorang tu. Seorang tak ada backup lalu. Saya ingatkan tu kucing hutan. Aku datang lah rapat. Dia duduk di situ dekat dia. Aku pergi kat dia. Oh. Bila dia bergerak, baru saya nampak dia punya belang tu. Saya bukan kucing hutan ni. Sofia, thank you. Dina, thank you. Saya buka tengok dekat Google nasib baik aku tak pergi kat dia. Kalau tidak dia kokak ni aku. Dia ganas gila weh. Ganas. Dia duduk kan. Dia pandang ni aku. Sofia, terima kasih, Sofia. Apa dia kena jerat ke apa ke? Harimau akar memang ganas. Saya tak tahu. Muka kan. comel. Dia macam citah ni. Kucing ni pandang aku ke? Ada hal ke apa? Sofia, terima kasih. Dia pergi dekat dia bangun. Dia jalan. Aku nampak belang dia dekat ni bukan kucing ni. Dia macam kucing tapi bukan kucing. Harimau akar tu. Muka comel dia betul. Muka dia memang comel kan. Belang, tapi dia tetap orang panggil harimau kan. Walaupun dia tak sebesar pak belang. Pak belang pun kalau dia serang pun ada ubat. Tap share geng, tap and share. Jenis yang kecil ke apa? Harimau akar memang yang kecil. Dia tak sama saiz dia macam siut lah. Seram pula kawan. Saiz dia geng, dia kecil sikit daripada citah. Kecil sikit dia, tak banyak pun. Tapi dia ganas. Baik balik tidur macam. Aduh, memang tempat dia lah ni. Anak dia ke? Bunyi macam anak? Tak tahu. Saya tak pernah nampak. Wan! Assalamualaikum. Kalau kecil memang comel dia. Kalau dia besar sikit dia tak comel. Dia mengerikan. Geng, korang nampak delay ke?
Tak ada, aku dah tengok atas. Tak nampak lagi belang dia. Dia kalau ada kat atas memang mesti bergoyang pokok ni. Riz, terima kasih Riz. Okey je, okey. Saya nampak korang delay. So kalau korang nampak okey, saya tak refresh lah. If you drop. Ha? Tak ada dia problem kat phone kita. Ya, Phone kita mana? aku tak refresh lah. Takut dia orang nampak ni je delay. Diorang tengok okey, kita yang Arif, terima kasih. Tak apa, kita teruskan. Jangan kosongkan skrin kan. Saya nak tekan nak tu. Sikit lagi geng kita punya ni. Donat kita sikit lagi. Let's go. Azila, terima kasih. Yes, Missy, thank you so much. Sofia, thank you so much. Mantap. Sol. Okey, siap. Terima kasih korang. Kali terus sihat, tenang, bahagia. Sekian update. Next donat geng. Oh, dengar lagi lah bunyi Wan. Dengar lagi kan bunyi tu, kucing tu. Apa dia buat kat sini? Naik atas bukit. Ha? Tapi bunyi dia macam bunyi lain tak bunyi dia tu. Okay. Dah refresh geng. Second donut. Ada mata ni. Satu. Mata dia weh. Ha? Mana? Tu. Cakap macam merah. Mana? Atas pokok. Satu. Amau. Alamak. Atas pokok. Macam bukan je. Ini dah paling terang lah lampu ni. Tapi satu pula mata dia. Bukan dia tu. Macam mana? Tak tahu. Tengok ya. Nurul, terima kasih. Donat jangan berhenti geng. Donat jangan berhenti. Slow tak apa geng. Tapi jangan berhenti donat tu. Suruh satu. Riz, terima kasih Riz. Ada mata merah tadi. Nampak. Saya nampak. Tapi bukan macam mata. TV baik. Kalau kata macam binatang tu dia mata macam ni lah, nampak ni reflektor kan? Tu reflektor. Dia macam tu. Lebih kurang. Ada step kan? Ada step weh. Tapi kot tak tahu main dia punya. Jangan kosongkan skrin kan, come on. Tinggal lagi 40 lebih. 40 lebih, come on. Bunyi apa? Ada bunyi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ewan, terima kasih. Thank you. Selamat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada pergerakan tu. Terima kasih.
Try tutup lampu tuan. Cara dengan apa tu? Lepas tu, dah buat apa? Dalam hutan, dah tahu mungkin kemungkinan besar binatang, kau suruh tutup lampu. Bijak ke tidak? Orang lagi nak gunakan lampu nak tengok. Kau suruh tutup lampu pula. Ada step tau geng, dekat depan ni tadi. Dia macam ada pergerakan. Tapi tak nampak apa-apa. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Donat jangan berhenti. Tutup video. Assalamualaikum. Hah? Oh. Dia mengais ke apa tu? Dia macam mengais. Aduh. Pisang. Geng, ada tu. Dalam ke? Dalam ni. Macam dekat weh. Tengok atas kamu. Risaukan. Bunyi mengais kat atas, kat bawah apa ni kat atas? Oi. Bunyi kat dalam ni. Ya. Kawasan ni. Dia macam mengais. Tak nampak weh. Memang tak masuk lah aku weh. Apa dia? Memang tak aku nak masuk. Tak, memang tak masuk. Please, terima kasih. Please, terima kasih. Aku takut dia menyerang habis. Bahaya lawan. Sudah. Homis eh? Ha, Punya apa tu? Punya apa tu? Tengah-tengah camp tu apa? Mana? Aduh. Ha? Apa? Apa? Tak nampak Wan? Salah. Geng, korang nampak ke? Kau nampak apa? Beli hitam dari sini. Kenapa ada step kiri kanan ni Wan? Saya tak perasan. Saya pun tak perasan. Assalamualaikum. Woi. Oi. Wan. Bergaduh depan adik ke dia orang ni? Alamak. Dia naik pokok. Dia naik pokok. Ha? Dengar. Ha? Dah bahaya. Ha?
Lepas sana Malu nak pergi barang. Jom. Macam mengerikan ni. Ngeri gila. Ini pokok. Mana Ini macam di tengah. panjat pokok. Bergaduh dia beradik ke apa, lepas tu panjat pokok. Sebab kalau tak pernah jumpa tak apa geng. Memang pernah jumpa. Dalam live. Orang viewer sempat SS. Cik T, terima kasih. Takut lapar lagi nanti Fik tukar laluan. Tak, saya ke depan terus. So banyak pula spider ini. Geram nak tunjuk korang. Korang pening pula nanti. Banyak gila spider. Sepanjang ni Sepanjang ni spider aje. Miss Moon, thank you. Mantap Miss Moon. Okay, kita pergi tempat yang semalam Bos Wan dia jumpa ada satu barang di salut kain kuning botol. Dia tak sentuh, dia cuma gerakkan alih je. So hari ni kita pergi tengok. Mana ni kot? Ada tahi ni, tahi apa ni? Abah, cam blur. Sekarang okey? Kau geng, kita punya donat baru gerak 11 geng. Let's go. Tas-tas lain tak bergerak geng. Manifest tak bergerak. Keh tak bergerak. Liza, Erin, thank you so much. Sini mana? Misi, thank you. Ketik goreng, thank you so much. Sebelum saya masuk lorong ni. Nick, thank you Nick. 20 handheld saja. Come on. Kita perlukan 20 orang daripada 2,400 orang ni. Kita perlukan 20 orang. Selain daripada Takif. Come on, 20 orang. Ramai orang baru dalam live ni. Masa kita push tas kat base tak masuk. Erin, thank you. 20 orang. Daripada 2,400. Sebelum kita masuk. Thank you Erin. Terima kasih. Satu handheld pun. Nick, thank you. Terima kasih. No name. Arif, thank you. Daripada 2,400 orang, 20 orang je. Let's go. Ketik goreng, thank you. Let's go. Terima kasih Takif. Jangan berhenti donat tu geng. Kalau saya minta Takif boleh bagi saya kan. Tapi apa guna saya suruh Takif je, baik saya buat untuk Takif je. Kan? Saya tahu Takif boleh bagi kalau saya minta 20. Tapi saya nak orang lain bagi. Riz, thank you Riz. Zurin, thank you Zurin. Afiq, terima kasih. Terima kasih. Mana Omar, yang terima kasih. Betul ambil saya man. Apa? Tak apa, bagi Ros pun tak apa. Dia macam, Ini, terima kasih ini. macam ada bunyi step tu. Pantas. Cepat geng, kita nak solam. Semalam saya jumpa satu ikatan kain kuning dengan botol geng semalam. Rio, thank you. Riz, thank Tapi you. semalam saya decide tak nak usik. Saya buka, saya alihkan batu tu untuk korang tengok je lah. Tengok dan nilai ada benda apa kat situ. Tapi saya rasa kalau benda tu dah dihurung semut, saya rasa tu bukan benda. Salam masuk habis. Ai, lalas terus.
Aspirin. Saya rasa kalau dah hurung semut tu, benda sama ada benda manis ataupun benda busuk lah. Dua tu je. Semut hitam terima kasih. Depan macam ada muka, bukan. Pokok tu. Dayat terima kasih. Lala Megalodon, terima kasih. Tak baru juga audio. Oi, apa benda tu? Apa ni? Wan, dengar. Nangis. Ni lah aku dengar suara semalam, sakit. Sakit? Ha? Kan? Sama lah suara kan? Sakit? Betul tak semalam? Tu ada dengar. Dia cakap sakit. Nangis juga tu. Suara yang sama. Dengar. Suara budak ni. Woi, depan ni apa benda yang bergerak depan ni, Wan? Selamat ke tak ni nak masuk ni? Bayangkanlah. Boleh. Semalam aku masuk seorang. Tak berapa nak ni sangat. Kalau ada barang-barang macam ni. Takut diserang dari belakang. Kalau masuk kedua, okey. Terus. Jangan stop. Enak tu. Kita nak gerak masuk dalam ni. Baik, Manis. Manis, nanti tolong tengok Manis dalam botol tu ada apa. Bosan tak nak pegang. Aku dengan Sapik dah serik lah. Dengar. Pergi buka-buka benda-benda macam ni. Badan kena sakit weh. Tak larat aku. Terima kasih. Okey, mantap. Terima kasih semua. Geng, daily kita nombor 19. Mantap, geng. Let's go. Ramai-ramai. Naikkan lagi daily. Okey, ni saya letak daripada 2,300 orang, saya letak 500 donat, geng. Kalau ni tak settle, saya keluar. Waalaikumsalam. Kita thank you. Donat tak bergerak. Lain Let's jalan go. Donat, geng. Come on. Orang kawan-kawan lain dah bantu dah. Daripada 2,300 orang, saya perlukan 500 orang je. Go. Ika, Omar, thank you so much. Jangan stop, geng. Bila kita main tas kecil, jangan stop. Okey. Terima kasih Fighter Donat, Fighter Henat, thank you so much. Semoga Allah mewahkan rezeki korang. Fighter Bunga Ros, Fighter Punch Card, Fighter Share, Tetek Screen, thank you so much. Semoga Allah mewahkan rezeki korang. Bismillah. Oh, wih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, genapkan 5K dah lah. Ada benda bergerak ni, geng, dalam ni. Kita tengok jap. Tu. Okey tak okey ni, Wan? Donat gerakkan, geng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Oi, apa benda siap? Aduh. Fighter Donat, saya perlukan 500 orang. Janganlah buat sarang kat sini. Wan, kena tunduk, Wan. Salah? Spider web. Hanifah, terima kasih. Dia ada lagi kat tengah tu. Kenapa dia lalat je? Ni lalat ni. Ada spider web tu. Maknanya dia tak bagi kita masuk ni sebenarnya. Mana okey je. Ni. Macam pelik-pelik je lalat dalam hutan. Itu lah pasalnya. Apa benda depan ni, weh? Siut dah. Bunyi tu buat tu macam, bukan lalat tu macam langau. Tapi yang confirm ni bukan kerawai lah. Woi! Apa eh? Spider web dekat tengah-tengah tu macam tak bagi kita masuk. Tapi kita masuk juga, geng. Dah ya Allah. Ui! Kat mana, Wan? Wan? Baik. Dia sampai kat jalan keluar. Oh. Jalan keluar? Jalan keluar. Baik, just keep alert. Kita orang standby je, lalu standby. Apa-apa Sini bantuan kita kita tengok orang atas pasal kat jalan ni dia ada tali pinggang. bergantung kepada keadaan. Jalan ni dia ada tali pinggang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa man? Weh, apa benda? Banyak step weh. Weh.
Wan, ada suara bisik, Wan. Siapa tu? Terima kasih. Dah 50%. Dah 50%. Wish. Wish, Wan. Suara bisik. Dengar. Siapa tu? Tunjukkan diri kalian. Siapa kau? Siapa kalian? Allah, Yusuf, terima kasih. Aku buat siap bunyi ni. Nak seram pula aku. Jap. Geng, tahu tak dekat keliling ni dia macam ada step berjalan tau, geng. Siapa tu? Dengar. Bau binatang. Atas pokok ni Labu pernah jumpa tali pinggang atas pokok ni. Sebab tu kena tengok atas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, siapa kalian? TV baik. Mata saya tengah mengilau ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita menuju ke tempat yang Bos Wan jumpa satu barang yang bersalut kain kuning. So barang dia dekat atas sikit jalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Dah lepas pit barang tu kat belakang. Tak. Wan. Aku dah terlepas ke? Aku dah terlepas ke? Belum. Dia kata dekat jalan keluar tu. Pigo, terima kasih. Dia gila tak? Ada tak? Ada. Dekat kau. Assalamualaikum. Depan sikit. Baik, tak apa. Slow, geng. Tak boleh laju sangat ni. Seram. Tak nampak. Jalan ni kalau solo saya tak jalan lagi. Teruk sangat ni nampak. Sebab dia terlalu rapat. Ada yang bertinggit dekat dahan pun saya tak nampak kadang. Assalamualaikum. Donat jangan berhenti, geng. Donat jangan berhenti. Korang. Bantu guys, kita rancak ni geng. Jangan bagi Bos Wan stop geng. Stop memang orang hilang geng. Assalamualaikum. Bani Sam, terima kasih. Binatang. Kuat ni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Binatang sih. Baik.
terima kasih Zati, terima kasih. Datang siap. Innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jauh lagi. Dah terlepas. Oh, ni dia. Ni geng. Seram siap lubang ni. Lubang apa ni? Ni geng. Aku dah sampai kat sini, Wan. Jumpa. Ada bersemut ni. Jangan sentuh, Vi. Gatal tangan ni. Bosman memang tak pegang langsung Itulah ada 2 lubang. Seram weh lubang ni. 3 lubang lah. Ni pun lubang juga ni. Ni pun lubang juga. Jangan sentuh, biar je. Kain kuning, geng. Korang tahu kan kain kuning? Tak tahu. Saya pun kan saya cawawa semalam. Muntah semalam. Osman guna kayu semalam. Sekejap. Oh, ni ada kain. Tu punya perut saya Kesian perut lapar tapi tak boleh makan. Dia macam botol, ya betul. Itu penutup dia tu. Misi, thank you. Minta nasib baik. Misi bagi popcorn. Kenyang sikit, Misi. Terima kasih. Bosman tak pegang. Okey. Kayu. Oh, ni kayu Bosman cucuk Okay. Tengok dulu dalam. Oi. Apa sih? Tak, ni ada kain juga sini. Ni ada kain juga sini. Semut juga. Geng, donat jangan berhenti. Kain tu semalam tak ada, ni ada. Saya tak tahu semalam. Tanam ni. Hari ni Alia terima kasih. Sekejap Batu ni memang ada lah. Aku risau apa? Takut lubang ni lubang binatang. Bau dia ke ni? Patut membau. Woi! Wan! Alamak, terbuka siap. Wan, aku terbuka pula ni. Oi! Siap dah, apa benda siap bang.
Jangan buka betul, bukan. Bukan saya buka, geng. Dia terbuka. Oi, shoot lah. Casper, terima kasih. Casper, thank you, Casper. Patut macam ada bau macam ada bau naik tau. Macam bau wangi-wangi. Siapa kau? Barang kau ke ni? Ha? Barang kau ke? Buka siap. Macam mana nak buat ni? Macam nak tutup. Siap lah macam nak tutup. Dah terbuka weh. Osman jauh lagi ke? Osman jauh lagi ke? Kejap geng, kejap. Tak apa. Biar dulu. Tahu dia terbuka sendiri. Kamera fix hari ni macam cepat blur. Kenapa Saya nampak okey je. Sekarang blur. Kalau fit korek tutup balik, Kak Izan selalu pesan. Okey, kejap. Tunggu bos Wan. Ni penutup dia terbuka, geng. Saya alihkan batu, penutup dia terbuka. Oi! Shoot. Wan! Oi, bahaya ni. Kejap, geng. Aku tinggal dulu barang kat sini. Kejap, saya ke depan dulu, geng. Sementara tunggu bos Wan dah sampai, baru saya pergi patah balik sini. Dalam suara apa tu? Kejap. Saya keluar dulu. Kejap. Bos Wan dah sampai situ, baru saya pergi balik. Menggembang siap kat situ. Sabar Fi, saya okey. Selalu gerak tak blur. Ada yang tu ikut. Wan. Dah sampai, Wan. Jom. Sudah sampai. Oi. Kau panggil aku ke, Wan? Wan, kau panggil aku ke tadi? Belum panggil lagi. Mak ai. Rasa ada something yang pelik sekitar korang ni. Sebab dengar mengilai kuat daripada dalam tu. Geng, sekejap Korang gerakkan donat dulu, geng. Donat dulu. Safe light. Kapal Rasul, terima kasih. Relax, Vic. Kak Izan. Fatihah, terima kasih. Oh, Kak Izan. Kak Izan ada kan dalam ni? Baik, Kak Pazo. Syah, terima kasih. Geng mana belum lepas kat, korang lepas kat dulu, geng. Sis Niko, terima kasih. Kak
Kak Izan, itu apa benda Kak Izan? Tu tengok sekejap. Alia terima kasih, Sis Niko. Kamera kejap-kejap blur. Tak boleh buat apa kan? Saya tak tahu kenapa. Sis Niko, thank you. Bunga, thank you. Sonia, thank you. Lox, Wonder, thank you. Share. Izam, thank you. Zana, Casper, thank you. Riz, thank you. Casper, mantap Casper. Thank you so much. Dengar, ada suara ni. Siap lah. Alah. Sekejap saya nampak korang, saya refresh task. Donat kita lagi 10 saya lagi. Kejap, saya tunggu Bos Wan, kita pergi balik kat sana. Mantap, thank you so much. Casper, thank you. Bunga, thank you. Bos Wan dekat depan sikit. Tadi dia memang dah ada suara dia. So bila kita pergi, tak ada lagi dia kat situ. Ya betul. Kejap. Woi. Kejap geng, saya refresh task. Okey, tak apa, Bos Wan lambat, kita masuk je lagi. Innahu Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Izan, mana Kak Izan dah? Dia ada reply ke Kak Izan? Bahaya, memang bahaya. Santai. Tengah Afiq, tunggu Bos Wan. Tak apa. Habis. Yes, tu. Sampai pun. Wan. Okey. Kain ni semalam ada? Kain yang ni. Ni ada kuning juga sini. Ni semalam? Tak ada. Aku alih batu tu. Okey. Terbuka pula dia punya tutup. Terbuka pula? Semalam aku alih elok. Ni, terbuka. Kau yang buka? Bukan. Habis? Terbuka. Aku alih batu, terbuka dia punya tutup. Dah terbuka. Patutlah huru hara tempat ni. Tak. Aku terbuka je. Macam-macam bunyi kat sana. Betul lah tu. Ada bau tak? Ada bau tak? Ada bau tak? Sekarang? Tadi ada macam bau sekarang tak ada. Adalah. Dia macam